Tani. Mak dua. Jadi nak perang ada beradik. Ya betul. Muhammad Ayutthaya suruh Mahmud serang petani. bukan zakat kita satu agama, adik beradik. Jadi Mahmud ni tak mau pergi lah. Hasan. Jadi Oh Mahmud, legok tak mau pi. Legok tak mau pi. Tak mau nak kau tim dengan Ayutthaya lah, dengan macam ni. Ayutthaya buat Cakri. Jadi Hasan pergi tolong abang dia lah. Betul Hasan. Kena pancung. Hasan kena pancung. Gantung depan tu bangunan duk ada lagi di Nakon. Depan tu. Tanam di Singgora. Anu tepi dia. Tanam tepi Singgora tu. Keturunan apa ni Ro. Panggil Ro 3. Panggil apa? Cekeri 3. Keturunan Hasan. Ha tu balang nak cerita kena sihir tu. Ya. Dari Mustafa tadi. Cakri ni yang tubuh kerajaan baru Cakri ni dia ketua tentera Ayutthaya. Ayutthaya ni musnah habis apabila dia kalah perang dengan Burma. Habis. Ayutthaya ni sebenarnya bukan kerajaan orang Siam. Dia bukan kerajaan monopoli orang Siam. Ayutthaya ni sebenarnya dia sebuah persekutuan. Sebab tu di Ayutthaya sebenarnya ni dia ada Melayu, dia ada Bugis, macam-macam bangsa. Dia persekutuan, dia okey. Macam kita lah ni penggiliran. Ya, ikut giliran. Yang di Peti Agong tak giliran siapa. Sebab tu dalam istana Ayutthaya ramai pembesar Melayu. Orang Siam dia cuba nak tutup, tapi tutup tak boleh. Dia cuba nak tutup sejarah ni. Jadi apabila dah musnah habis dah Ayutthaya, Cakri tadi ni masa tu dia tak terfikir lagi nak buat negeri baru tau. Jadi negeri-negeri hak mana macam Mustafa di Chaya, lepas tu Syarif Abu Bakar di Legok, mula membina kekuatan maritim dah. Kekuatan kerajaan. Di sini tak kita sedar. Dia kata kalau kita biar Siam takkan ada negeri depan. Dia semasa tu apa dia macam tak naik dulu 15 tahun. Selepas pada Ayutthaya, macam tak bangun kota baru di Tun Buri. Masa tu Tun Buri itu pun hak ada suku Sakak Mustafa. Mustafa hak di Chaya ni di Tun Buri tu. Hak yang dia macam ni. Macam tak tu siapa? Kompok Mustafa tadi ni. Dia yang boleh pergi jadi raja di Tun Buri tu. Dia di Chaya ni, dia kawan nak pergi jadi raja Tun Buri ni, dia tak boleh jadi raja di Chaya. Macam dia merajuk lah. Dia merajuk, dia pergi jadi raja di Tun Buri. Di sini Taufik jadi raja. Sultan Taufik. Bila Taufik jadi raja, kawan yang pergi jadi raja Tun Buri tu, dia merajuk di sini, dia pergi Tun Buri. Orang Tabai dia jadi raja di Tun Buri. Jadi Mustafa yang kata adik Sulaiman tadi berasimilasi dengan puak-puak di Tun Buri itulah. Jadi raja Rama sambil Kelah ni. Yang mengatakan Rama yang pertama. Rama pertama ni Mustafa. Yang ubah Tun Buri tu betul. Macam mana? Dia ubah kuasa Tun Buri, dia angkat dia, letak dia jadi Rama yang dia pertama. bukan macam ni. Dia masa peringkat awal Mustafa ni Puak Cakri ni kita ambil dari mula tadi. Puak Cakri dia tadi. Apabila dah roboh dah habis dah semua, roboh dah Puak Ayutthaya. Apabila negeri-negeri di bawah ni, negeri Melayu di bawah ni mula membina kekuatan mati. Jadi Cakri tadi sedar. Dia sedar kata, oh kalau duk biar lama Siam tak ada negeri. Masa tu dihimpun balik. Sakit Bakir Ayutthaya ni dihimpun. Dia buat satu negeri baru di Bangkok. Dia buat satu negeri baru. Kung Tep Mahanakon. Dia buat negeri baru. Bila dia buat negeri baru, Cakri ni pun dia faham nak jadi raja ni bukan boleh sembarangan orang. Bukan boleh hidup putih, ambil bilantik je tak boleh. Raja ni yang kata raja ni, dia raja dua alam. Hak nampak dia tak nampak. Raja ni. Jadi dia tahu keturunan bangsawan ni, dia raja ni dia tahu dia ada di selatan. Sebab tu pasal di Thailand dia ada baju merah dengan baju kuning. Betul. Baju merah dia tak mau raja sebab dia tahu raja ni bukan di kalangan baju merah. Raja ni di kalangan baju kuning di selatan. Sebab tu bawa baju merah dia tak setuju. Maknanya baju merah buat
Pok utara. Utara. Pok Sukhothai lah. Sukhothai asal daripada Sukhothai ni asal dari kerajaan kecil-kecil tu tau. Sebelum tu kecil. Ya. Bila dia bergabung jadi Sukhothai. Bila bergabung tu, zaman tu perang dengan Sultan Mahmud. Sebelum tu dia menang. Lepas tu Ad-Duja. Sultan Mahmud mana? Sultan Mahmud baru basah. So jadi anak Mahmud Mustafa, anak Sulaiman Mustafa. Itu mati di Surat. Tak, Mustafa ni di Bekno, dia Ramah 1. Tu adik. Hak Mustafa, hak Nu anak. Mustafa hak jadi Ramah 1 tu adik. Adik. Baru betul. Hak Nu tu yang kita tengok kubur tu anak dia. Hak tu kerja di Surat, saya. Tu anak. Dapat Mustafa dapat Taufik. Dapat Taufik. Masa dapat Taufik. Hak adik Rama Chakri ni Mustafa adik. Mustafa adik. Jadi keturunan kena sihir jadi Buddha. Keturunan dia tak jadi Buddha lagi. Masa tu. Masa tu dia berlakon tak, mereka memang Islam lah. Dia sampai generasi keempat, kelima baru nampak jadi Buddha tak Buddha dah. Dia mula duk campur lah. Dia bercampur tak ada pegangan. Masa awal Raja Ramah 1 ni masa Islam cantik lah. Tu dia kata dia campur dengan kahwin dengan Pok Tun Buri. Masa adik-beradik kahwin dengan Pok Tun Buri. Habis pegangan Jadi Chakri tadi dia pun dia tahu dia nak jadi raja ni dia tak boleh sembarangan orang. Lepas tu dia mai ambil Pok ni di Patelu. Memang dari zaman Ayutthaya dulu dengan Pok Chakri apa semua ni dah ada hubungan baik, hubungan rapat dengan keturunan ni. Sebab tu kalau pergi Patelu ada istana kayu dua istana kayu. Dulu ni